Menerusi perkongsian seorang individu di laman TikTok miliknya, individu itu ada berkongsi sebuah rakaman video sesi live ketika Cik Lan dan pelawak Mamat Sepah bersiaran secara live bersama. Dalam live itu, Cik Lan ada meluahkan rasa sedih apabila Datuk Seri Vida mula beralih arah kepada Datuk Fazli Yaakob. Tidak lama kemudian, Datuk Seri Vida masuk ke dalam live Cik Lan dan Cik Lan bertanyakan kepada Datuk Seri Vida, adakah Datuk Seri Vida sudah lupa kepada Cik Lan semenjak mula bersama Datuk Fazli? Pertanyaan Cik Lan membuatkan Datuk Seri Vida tergelak-geli hati. Mamat Sepah yang berada di samping Cik Lan pula bergurau sambil cuba mengapi-apikan keadaan. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Bot Datuk Vida kaya ada bot tau dekat Aku tak heran dia semua bot. Aku naik kereta, aku naik basikal je. Bukan apa Cik Lan. Cik Lan Sayang dah lupa abang Datuk Seri Vida. Sayang dah lupa abang ke sayang? Saya bukan apa. Saya sakit hati bila nampak ialah Datuk Seri Vida dengan Datuk Fazli. Yang ni Cik Lan dekat Singapura nak jadi apa ni? Takkan nak jadi singa yang keluar mulut dekat air tu. Tak boleh Cik Lan. Kita kawan Cik Lan. Takkan saya nak tengok kekasih hati Cik Lan pergi dengan orang lain. Sayang, you remember me that time you talk to me, Datuk Seri Vida? Masih saya dengan awak. Masih tu I tengah popular. Cik Lan. Masih you tengah popular. Masih Cik Lan tengah popular. Cik Lan nombor 1. Sekarang ni you dah ada yang baru. Cik Lan nombor 10. Cik Lan pernah buat apa-apa ke? Tak pernah sentuh dia. Tak pernah. Dia masih virgin lagi. Habis kata datang kat rumah tu apa benda? Tidur rumah dia pun tidur bilik lain. Dia masih virgin lagi. Bukan merangkak? Dia tak merangkak. Kau ingat aku apa gigolo? Tanya je. Kalau tak ada apa-apa tak payah marah. Sambal tak payah beli. Tu je nak cakap. Sambal tak payah beli. Aku aduh. Tapi tak apa. Lain tak dapat sejuta lagi. Saya okey. Tapi sekarang Datuk Vida tak ada orang sentuh dia lagi. Yelah. Dia dah lama tak sentuh. Yelah, kesian Cik Lan. Sabar Datuk Vida. Kita tiga-tiga je lah senang sentuh. Saya sekali. Kau nak juga? Kau pun nak absurd. Habis bini kau buat apa? Bini kau dah polis. Tu tek. Cik. Apa tu? Datuk Vida cakap apa tu? Apa Datuk Vida cakap? Apa tu? Mana? Tu. Mana Datuk Vida? Sayang angkat sayang. Sayang angkat sayang. Apa tu? Sayang angkat. Sayang angkat sayang. Sayang angkat. Betul angkat suara dah dengar tu Cik Lan. Tapi muka tak keluar lagi tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Datuk Seri. Tak ada ni Cik B yang main handphone ni. Kau kacak main handphone. Takkan Datuk Seri Vida malam sini main handphone. Alam. Ya Cik Leh. Aduh, betul lah dia lah. Apa dia nak ngata-ngata Tak mengata. Bagi sebut bagi ada deh. Dia datang rumah Datuk Fazli dan minta salam dengan anak-anak, minta restu. Saya nampak Cik Lan tu Cik Lan. Habis bapak tiri Cik Leh macam mana? Bapak tiri Cik Leh okey tak kaki? Tanya kaki pula, tak tanya Cik Leh. Bapak tiri tak cakap bapak tiri? Tahu. Habis Cik Leh ni macam mana keseorangan sekarang? Cik Leh kan dah move on. Tengok berseri dah Cik Lan berseri. Nanti dulu. Sekarang DSB dah tak sayang Cik Lan lagi kau. Tahu tu dah tahu dah. Dulu Cik B dengan kacak tanya Cik Leh. Lepas tu boleh terima Cik Leh. Sekarang ni Cik Leh nak masuk hutan. Sekarang ni bila DSV dah ada yang baru, dah lupakan Cik Leh. Betul. Cik Leh tak lupa lah. Kalau ingat lah Cik Leh orang Singapura orang hebat ni. Oleh Cik Leh pun. Kalau saya lah jadi Datuk Seri Vida, saya pilih Cik Lan, dapatlah suami overseas. Ni kenapa Datuk Fazli Yaakob boleh KL juga? Boleh saya bersemuka dengan Datuk Fazli dengan Fazli Yaakob? Gaduh je Cik Lan, gaduh je. Bertumbuk je Cik Lan, saya sokong. Kau jangan didalang lah. Aku tak nak gaduh, faham tak? Saya kesian kat Cik Lan. Aku tak nak, aku nak berjumpa berdepan dengan Datuk Fazli Yaakob. Nak cakap dengan dia direct, one by one. Gaduh tak? Tak gaduh. Okeylah kalau macam tu. Tapi Cik Lan kena pertahankan diri Cik Lan sebab Cik Lan cinta pertama Datuk Seri Vida. Datuk Seri Vida, kalau awak tak jadi dengan Datuk Fazli Yaakob, ayah je lah dengan Fazli Yaakob. Boleh ke Cik Lan? Dia nak tak?
Cik Lan macam mana boleh terbalik ni Cik Lan? Saya punya sokong Cik Lan dengan Datuk Vida. Datuk Vida saya bawa balik dengan Sueb, bawa balik daripada Sampurna. Saya nampak bot Datuk Seri kat sana. dia. Warna pink. Salah, Betul kan? Kita insyaAllah ada toilet kat sana. Ada resort dalam laut. Di pulau. Dalam laut Cik Lan. Dalam laut Cik Lan. Tak apalah. Kalau Datuk Semua dah untuk Datuk, pernah tak kita cakap dulu kita berdua? Ajal maut di tangan Tuhan. Kalau ada jodoh, kita teruskan. Kalau tak ada jodoh, kita jadi persahabatan. Pernah tak? Pernah tak kita cakap dengan Datuk? Bukan benda ni Cik Lan cakap macam-macam. Cik Lan jaga ayah tiri lah. Wi minum pamoga lah. Persahabat teh lah. Pergapel ada berlaku. Beli pamoga buat apa? Nak keraskan apa? Tak. Bukan nak keras. Pamoga dia bagus. Untuk? Bapak tiri aku letak pamoga je Dekat kaki. Kaki dia dah macam sisik ikan. Kenapa kecil manis? Kecil manis dah hitam. Okey. Bila pakai pamoga je terus hilang kulit dia dah licin. Oh. Tapi ada tanda-tanda tapi dia tak macam semerbak gitu. Saya ingat Memang bagus pamoga. Kau bak kuat. Itu yang depan Datuk Seri tu apa tu? Pamoga tu depan Datuk Seri tu. Pamoga. Oh. Aku putih bapak tiri Cik Lan pakai. Cerah dah dia punya hitam-hitam nak kaki nak kena potong tu. Dia tu hari nak kena potong. Lepas pakai je dah pakai sebulan lebih nak kat 2 bulan betul tak sayang? Tak boleh cakap sayang pasal Datuk Fazli dah cakap you sayang Masih boleh. Nikah belum lagi. Tak, Cik Lan. Datuk dengar. Datuk Fazli Yaakob panggil DSP sayang. Cik Lan panggil yang baru punya. Boleh? Panggil apa? Hanidio. Itu buah-buahan. Takkanlah Datuk Vida nak jadi buah-buahan. Hani. Datuk, saya nak bersemuka dengan Datuk Fazli Yaakob boleh? Boleh tu apa? Pukul dia. Kau jangan jadi orang nak pukul dia buat apa? Diorang anak diorang masuk pertandingan itu hari talk to my manager Cik Lan. Ani Melon. Bengong lah. Tak apa Datuk, nanti kalau you kahwin dengan Datuk Fazli Yaakob, Cik Lan jadi MC ke ataupun Cik Lan jadi kendarat? Apa benda Cik Lan? MC je taraf Cik Lan. Tadi siapa? Ni tadi siapa nama tanya tu? Jadi MC boleh tak? Cik Lan okey, Cik Lan nak nyanyi lagu apa Cik Lan? Kalau lah Datuk Seri Vida jadi kahwin dengan Datuk Fazli, Cik Lan nak nyanyi lagu apa atas pentas tu? Apa? Cik Lan nak nyanyi lagu apa atas pentas tu? Khas untuk Datuk Seri Vida dan juga Datuk Seri Datuk Fazli. Lagu apa? Kena declare malam ni. Satu, dua, tiga. Lahanat pengantin baru lahanat. Tapi macam Cik Lan dah berapa lama tak jumpa Datuk Vida ni? Diorang tengah bercinta sampai sekarang. Saya tak boleh Cik Lan. Saya setiap kali saya nampak je dekat Facebook, saya scroll cepat-cepat. Saya terbayang muka Cik Lan Tapi yang paling penting, you all pergi beli pamoga Datuk Seri Vida. Tunjuk sayang, pamoga tu. Tunjuk orang Singapura. Orang Singapura bapak Cik Lan, bapak tiri Cik Lan minum pamoga dengan sabun kuku putih. Dia Cik Lan lah cuci kaki putih bapaknya. Lepas tu minum pamoga, lepas tu tuang atas kaki bapak Cik Lan yang nak kena potong tu dengan sabun kuku putih. Tak, pamoga ni untuk minum ke untuk tuang kat kaki? Minum boleh Dua-dua. untuk kaki. Dua-dua. Dia Okey, bagus. okey. Dia selamatkan. Mamat irritating. Aduh, cakap mamat irritating. apa tu? Cik Lan, kita tanya ni. Kau irritating. Aku Jadi orang tengah. Jadi orang tengah. Bukan apa, kita dalam. kita nak membina masjid. Tak boleh. Pasal Datuk dah booking dia. Alah, boleh je lah. Belum nikah lagi Cik Lan. Apa-apa boleh jadi Cik Lan. Cik Lan kena tunjuk kelakian Cik Lan. Okey, boleh. Mamat sibuk. Bukan apa. Saya sayang hubungan Cik Lan dengan ni. Okey, Datuk sekarang dekat Singapura berapa kita nak jual ni untuk pamoga sayang? Macam cara ketawa tu macam tengah happy sangat tu. Tak, serik-serik. Okey, mana siapa yang nak pamoga tekan satu? Orang-orang Singapura, lama saya tak pergi Singapura tau. Tapi kita sentiasa ada di sana, produk pamoga ada, kuku putih ada dengan sabun tomato. Gitu 1,000 orang yang masuk untuk Datuk Seri Vida tadi. Okey. Ada siapa yang nak pamoga? Habislah. Tu nak kumpul duit nak kahwin lah tu, jual pamoga banyak tu. Kahwin dengan Cik Lan kena belum misai dulu. Nanti saya boleh bagi yang saya punya, saya boleh bagi kat Cik Lan. Saya banyak bulu ni. I pakai janggut aja. Pasal Datuk Seri Vida dia tak suka misai, dia geli.
Dia tak suka misal dengan janggut. Ya ke? Habis tu Fazli Yaakob ada. Itu sementara waktu je. Saya rasa Cik Lan lah calon paling sesuai. 12 set dia. Tinggal 12 Okey, set kalau guys. siapa yang nak kan, you terus sekarang pergi ke DSW SG Mall tau. DSW SG Mall. SG Mall, kita tengah bagi promo sekarang ni. Beli satu Jual buah sambal dia moga. jual tu pula. Beli satu buah moga, harga dia $60. Cuba tengok kat beg kuning berapa dengan ambil sabun kupu putih. Betul. Ada sabun sekali Okey. Ada sabun. Okey, kali tapi siapa yang nak sekarang ni saya nak bagi hadiah kepis satu. Okey, siapa beli satu botol pamoga atau 2 botol pamoga saya bagi hadiah kepis. Kepis tu harga dia $25. Betul. Kepis $25. Yang dia suruh tu Datuk Fazli tu yang tolong ambil tu. Datuk Fazli ada kat Sebayu. Ada? Saya nak jumpa dia sekejap boleh? Nanti lah challenge jumpa bantuan lah. Tak nak cakap je. Nak cakap berada dengan berada. Tak payahlah Nak cakap sekarang. berada- Tak salah daripada lama. Nantilah. Cerita Betul Cik Lan. kita Tak, ada. tak. Cik Lan, Cik Lan tak marah. Cik Lan nak cakap dia one to one, brother to brother. Siapa Cik Lan belakang Okey, Cik Lan? berada kepada nanti tengok live. Sekejap kita main ni. Okey, siapa nak pamoga ni harga dia $60. You cek berkuning di SPSG Mall. Saya bagi kepis satu. Kepis Cik Lan pakai dulu jadi. Cik Lan live kena warning. F1 F1 tekan F1. Datuk dah kena warning itulah. Okey, tak apa Cik Lan. Ada view lagi tu kat F1 dia naik lagi. F1 tekan F1 guys. Tet lain. Siapa nak beli sambal ikan bilik garing adik-adik pergi ke adik-adik SG Shop. Adik-adik SG Shop sambal dah dekat habis dah. Kita nak masuk hutan kejap lagi Datuk. Tak payah habiskan sambal, Aku nak kena cek hantu pula. 12 tu Tak payah. Tinggal 12 set Datuk Cik Lan sebenarnya okey. I dah move. Cik Lan dah move on dah. Cik Lan dah move on. Apa tadi cakap lain? Nak jumpa bomo nak apa semua. Cik Lan tadi cakap nak jumpa bomo apa semua. Betul Datuk Sri. Ni live tengah 3,000 tengok cakap. Astaghfirullahalazim. Saya datang Singapura ni untuk pertahankan perhubungan Cik Lan dengan Datuk Sri Vida. Yang Cik Lan tengah live mengaku dah move on buat apa? Tadi kat dalam kereta punyalah tadi uara kat dalam kereta sedih lah apalah. Aku tak Sumpah saya tak cakap saya nak pergi Bomo. Ya, dia nak ajak pergi Negeri Sembilan jumpa bomo. Zara. Tak, saya dilahirkan arwah ibu saya, arwah bapak saya tak ajar saya mendidik untuk jumpa Bomo. Kita nak natural. Ni minyak ada. Ni apa? Untuk Datuk Sri Vida ni Cik Lan Nanu. Saya dah jumpa dah kat Negeri Sembilan orangnya. Oh, kau orderkan untuk aku Ya. Minyak dagu. Ya, ni tak tahulah minyak apa. Tapi yang penting masa nak tidur tu letak sebelah bantal tepuk 3 kali sebut nama Datuk Vida. Dia tak akan lupa Cik Lan. Cik Lan takkan nak berserah dengan ni Cik Lan. Biarlah dia kahwin, aku tak kisah. Aku jadi kompang pun tak apalah. Itu ke level Cik Jadi Lan? MC boleh Cik Lan? Jadi MC boleh? Takut nanti menggigil. Ya. Siapa nak minyak senyonyong cik saya? Kalau Cik Lan jadi MC, takut Cik Lan menggigil. Assalamualaikum, salam sejahtera. Asmara ini. Diamlah. Selamat pengantin baru Datuk Seri Vida dan Dr. Fazli Yaakob. Cik Lan sebenarnya diundang sebagai pengacara. Kalau boleh Cik Lan pun nak duduk sekaki kat atas pelamin tu. On tak on? Bagi Mama nyanyi je. Mama, nyanyi Asmara ini satu. Come on, nyanyi. Siapa nyanyi? Cik Lan lah, Asmara. Cik Lan, Mama. Kecik banyak Mama. nyanyi tu. Mama nyanyi. Asmara ini. Ini yang hancurkan kita. Wah, saya bukan apa Cik Lan. Saya tak nak nyanyi depan Cik Lan demi untuk menjaga hati Cik Lan. Kita nak masuk hutan ni, night walk ni. Tak payah. Sambal tak habis tak payahlah. 10 set je lagi. 10 set sambal. Okey. Datuk Vida je lah beli 10 set tu. guys. Confirm Mamat masuk. Datuk Vida je lah beli 10 set tu. Kejap lagi kita nak night walk ni. Pergi ke YT adik-adik standby. YT adik-adik pergi ke YT adik-adik entertainment. Cik Lan punya YouTube adik-adik entertainment. Kejap lagi buat live kat dalam ni dengan Mamat. Okey, siapa nak beli ke Datuk Seri Vida punya pamoga, support dia guys. Walaupun saya
Saya anggap dia sebagai persahabatan. Saya boleh terima, saya dah move on. Datuk, memang betul. Mula-mula saya rasa terkilan. Alamak tercakap. Aku dah cakap dah Datuk Bida, sebenarnya itu bukan keikhlasan hati daripada ni Cik Lan. Tak, bukan Move terkilan. on lah apalah, semua cakap je lah tu tegang. Dah okey lah. Tu hari wartawan dah interview dah berbual. Kalau betul-betul lah Datuk Bida kahwin dengan Datuk Fazli, Cik Lan lah orang pertama paling kecewa. Kan? Betul kan? Jangan buat fitnah. Tak payah Cik Lan. Tadi on the way dalam kereta dia punya cakap tadi, saya dah tahu dah. Saya tanya secara serius tadi. Dah tak nak dah berlakon, dah tak nak apa, cik hantu je lah. Sebab aku berlakon, aku buat apa semua, bukan Datuk Bida hargai pun. Aku nak biar hidup aku macam ni. Kan? Dah tak apa, saya boleh terima. Tak apalah. Benda ni dah jodoh, betul tak Datuk? Kan ajal maut di tangan Tuhan. Rezeki tu ada mana-mana. Kita nak kahwin dengan sesiapa pun tak sekira tu orang tu kaya ke tak kaya. Mati pun tak bawa pergi harta dunia. Betul tak? Hari ni kan. Okey, Datuk bila plan kahwin dengan Datuk Fazli Yaakob? Kita nak lok tarikh. Awak nak lek tarikh ya? nak Nantilah lukari. Cik Len cakap dengan Datuk. Oh, kena juga. Ni kenapa Datuk Fazli aku Boleh KL juga? boleh saya bersemuka dengan Datuk Fazli dengan Fazli Yaakob? Gaduh je Cik Lan, gaduh je. Bertumbuk je Cik Lan, saya sokong. Kau jangan didalang lah. Aku tak nak gaduh, faham tak? Saya kesian kat Cik Lan. Aku tak nak aku nak berjumpa berdepan dengan Datuk Fazli Yaakob, nak cakap dengan dia direct, one by one. Gaduh tak? Tak gaduh. Okeylah kalau macam tu. Tapi Cik Lan kena pertahankan diri Cik Lan sebab Cik Lan cinta pertama Datuk Seri Bidah. Datuk Seri Bidah, kalau awak tak jadi dengan Datuk Fazli Yaakob, I ajalah dengan Fazli Yaakob. Boleh ke Cik Lan? Dia nak tak? Cik Lan macam mana boleh terbalik ni Cik Lan? Saya punya sokong Cik Lan dengan Datuk Bidah. Datuk Bidah saya bawa balik dengan